Pernah tak korang jumpa dompet? Jujur, kau pulangkan atau kau buat-buat tak nampak? Ni kisah benar bro. Seorang gelandangan kat New York, tengah lepak kat tepi jalan, perut lapar, poket kosong. Tiba-tiba dia jumpa dompet. Dompet padu. Ada cash, kad kredit. IC macam level orang kaya. Tapi dia tak ambil pun. Dia pulangkan elok-elok kat balai polis. Rupa-rupanya dompet tu milik CEO syarikat gergasi. Korang tahu apa jadi? CEO tu kagum gila. Bukan je dia bagi reward, dia bagi kerja tetap, rumah sewa free setahun dan bimbing dia keluar dari hidup jalanan. Moral dia, kadang-kadang rejeki bukan datang dari scam Telegram tapi dari kejujuran. Dan percayalah, orang jujur tu walaupun tidur bawah jambatan, tetap ada value yang orang kaya belum tentu ada. Tapi kita ni, kadang baru jumpa shilling RM1 kat parking pun, buat-buat macam tu rezeki anak soleh. Weh, pulangkanlah bro, jangan malu. Malaikat tengok tu.